Ambil sambal belacan sikit. Gaul, banjir-banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mengalami masalah masak keladi gatal nak tekak, gatal tangan-tangan? Tak perlu risau. Jom Mak Su kongsi tip macam mana nak bagi keladi ni tak gatal nak tekak, tak gatal tangan. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Su Ila lagi. Okey, hari ni Mak Su Ila nak kongsikan satu menu kampung yang paling juara. Menu ni menu zaman mak-mak kita, zaman nenek-nenek kita menjadi kegemaran mereka lah. Kita orang muda wajib cuba dan wajib menggemari menu ni supaya menu ni tak lupa ditelan zaman. Menu yang paling menarik berkena dengan ikan rebus goreng sama belacan dan ulang. Macam ni pergi dia. Mak Sila nak kongsikan resipi asam pedas batang keladi bersama ikan sardin rebus Mak Su Ila Style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, bahan untuk dikisar, Mak Su menggunakan 3 biji bawang merah, sedikit belacan, kita kisar jadi macam ni, serta cili kering yang telah dikisar. Okey, bahan seterusnya Mak Su gunakan 5 ekor ikan sardin fresh yang telah direbus dan Mak Su dah siap kisar. Mak Su gunakan bunga kantan, daun kesum, asam keping serta bahan perasa dia lah. Dan Mak Su menggunakan 2 ikat batang keladi ikut sukatan sahabat lah. Yang ni Mak Su beli dekat pasar pagi, yang ni keladi lambuk. Dan bahan terakhir, kasih sayang Mak Su. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, sebelum kita siang kita punya keladi ni, first kali kita kena sediakan air untuk rendam dia. Mak Su letak garam. Okey, letak garam kasar lagi bagus lah. Lepas tu Mak Su letak asam keping. Bismillah. Okey, ini bahan rendaman dia supaya dia punya getah-getah yang gatal tu keluarlah. Okey. Kita larutkan sekejap. Okey sahabat, step pertama kita kena buang pula, potong dia punya ubi bawah ni. Dia punya keladi ni kan, dah bawah ni kita buang dulu. Okey, kalau ikutkan petua orang lama, nak siang keladi ni tangan tak boleh basah Kalau tangan kita basah, nanti itulah tu yang punca kita punya tangan tu gatal lah. Jadi untuk keselamatan kita pakailah sarung tangan Okey, first kali kita potong ujung dia dan kita ni apa orang panggil? Siat. Apa tu? Siat ke apa tu panggil tu? Kupas. Kupas Kupas dia punya kulit dia. Kulit dia ni kena buang kita tak guna. Okey, bila dah buang dia punya dia punya kulit kat luar ni, kita bolehlah potong. Kita potong serong. Bismillah. Okey, dia punya panjang tu janganlah terlalu pendek nanti sebab bila kita masak takut dia hancur ataupun dia kecut. Terlalu kecil je tak nampak dah batang keladi tu. Okey, kita buat lagi. Kita ulanglah step yang sama kita buang dia punya kulit luar dulu sehingga dia bersih. Okey, lepas tu kita potonglah ikut saiz yang kita nak, berapa panjang yang kita nak lah. Okey, keladi ni banyak jenis boleh guna, tapi antara yang famousnya keladi lambuk lah. Dia tak gatal dan dia lebih sedap lah. Keladi banyak jenis. Okey sahabat, ni dia punya ubi tu yang bahagian bawah tu kan. Okey, yang ni pun kita masak sekali. Ni sedap kan sahabat. Potonglah. Lagi potong kecil sikit, kita rendam sekali dan kita rebus sekali nanti. Dia punya keladi ni kita kena bersihkan lah. Okey, lepas tu kita potong. Potong nipis sikit. Okey sahabat, lepas tu Mak Su rendam dia dalam 10 minit macam tu. Bagi dia punya gatal-gatal dia keluar. Lepas tu kita boleh bilas bersih dengan air pipe Kita bilas hingga dia betul-betul bersih. Lepas tu baru kita boleh rebus. Pastikan pakai sarung tangan sahabat supaya tangan kita ni tak gatal lah. Lepas tu sementara kita nak tunggu keladi kita tu rendam, kita panaskan air untuk kita rebus dia. First kali kita masukkan garam dan asam keping. Agak-agak lah asam keping tu. Ini tip dia, kita nak buang dia punya gatal tu. Supaya kita makan sedap lah. Keladi ni dia kena masak betul-betul sahabat. Kalau kita tak guna cara yang betul, nanti kita makan seksa lah. Nanti tekak kita tu
Gatal. Maunya 2-3 hari gatal. Jenuh nak garu. Macam mana nak garu kalau dalam tekak tu? Jadi kita masak dengan guna petua orang-orang lama lah. InsyaAllah sedap. Okey sahabat, bila kita punya air dah mendidih, kita boleh masukkan keladi ni. Mak sudah cuci bersih dah, bila 2-3 kali dah bersih dah. Lepas tu kita bolehlah masuk dalam air yang dah mendidih ni dan kita rebus. Okey, kita rebuslah sehingga dia separuh masak boleh, nak masak betul-betul pun boleh. Tak ada masalah. Kalau jenis takut gatal, boleh masak sampai dia betul-betul masak lah. Tapi nanti masuk dalam kuah asam pedas tu kena sekejap je lah. Kalau jenis keladi yang tak gatal, kita half cook pun dah cukup dah. Sebab nanti air rebusan ni akan kita buang. Sebab kita dah letak asam keping dengan garam ni, insya-Allah lah kita punya keladi tu tak gatal. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita punya keladi ni dah half cook. Ni macam dah masak dah ni, dia dah lembik kan. Bukan lembik, lembut-lembut. Bolehlah kita angkat. Okey, pastikan dah mendidih baru kita angkat Okey sahabat, bila kita dah angkat dah kita punya keladi ni, kita kena bilas dia dengan air yang bersih lah. Air pipe tu kita bilas sekali lagi. Lepas tu baru kita boleh dah start masak. Maksud tak tunjuk lah step tu. Sebab kalau maksud tunjuk tak tahulah berapa puluh minit video ni. Okey, jom. Okey, bila kita punya kuali dah panas, masukkan bahannya. Masuk kisar ni, bawang dengan belacan. Okey, lepas tu masukkan cili kering. Sahabat kalau suka pedas letak lebih ni maksud letak dalam setengah senduk macam tu. Okey, kita masak bahan blender ni sehingga dia hilang bau maung cili dan bau maung bawang tu. Okey sahabat, bila bau maung cili dengan bawang ni dah hilang, nak masukkan ikan yang dah rebus dan masuk kisar. Nak tumbuk pun boleh. Ni guna dalam 5 ke 6 ekor tapi ikan yang saiz kecil tau, ikan sardin. Kalau ikan sahabat beli tu besar, 2-3 ekor dah cukup. Okey, lepas tu masukkan asam keping sekali dengan bunga kantan. Daun kesum tu letak last. Dia macam masak laksa sahabat, cuma dia versi cair. Ni asam pedas keladi versi utara. Okey, maksud nak biarkan dia mendidih sekejap. Okey puan-puan, lepas tu nak masukkan air. Sahabat tengoklah tahap kepekatan macam mana sahabat nak. Kalau suka pekat, bolehlah letak lebih. Kalau tak suka pekat, letaklah air lebih. Ikut cita rasa. Macam maksud suka tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Bau dia sangat wangi sahabat. Macam kuah laksa. Sedap ni. Macam biasalah sahabat. Kita biarkan dia mendidih sekali lagi. Baru boleh masuk bahan seterusnya. Okey saudara-saudara. Sekarang nak masukkan bahan perasa lah pula. Dia dah mendidih kan. Okey, bahan perasa ni ikut cita rasa. Nak masuk apa-apa bahan perasa lah. Nak masuk secukup rasa. Nak masuk Pak Haji. Nak masuk Mak Haji. Semua boleh lah. Okey. Okey, kita gaus bati dulu. Lepas tu Mak Su nak rasa. Okey sahabat, sebelum Mak Su nak rasa, Mak Su nak masukkan kita punya keladi tadi tu yang kita dah rebus. Bismillah. Dapat sikit tau. Walaupun 2 ikat tengok bila kita rebus, dia dapat. Okey, lepas tu Mak Su nak masukkan daun kesum. Memang membangkit aroma lah kalau kita letak daun kesum dengan kawan baik dia tu. Bunga kantan. Dah naik dah sahabat bau dia. Sangat wangi Time-time ni juga lapor nasi. Okey sahabat, ni kita dah masuk keladi, dah masuk bunga kantan, dah masuk daun kesum. Jadi time tu Mak Su nak rasa lah. Aduh, sudu tak bawa sahabat. Tak apa, kita pakai tangan. Orang dulu pakai tangan. Kita cuba pakai tangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Panas. Sedap. Sedap sahabat. Okey sahabat, tengok ni. Kuah dia tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair. Memang sedap kalau kita hirup ni panas-panas. Makan dengan nasi buat kuah banjir. Rasa pun dah ngam. Cukup masam, cukup masin, cukup pedas. Ada rasa aroma semua ngam. Jadi, apa lagi? Dah siap lah. Alhamdulillah, asam pedas keladi bersama ikan sardin rebus sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, asam pedas keladi Mak Su ni dah siap. Jom kita hidangkan. InsyaAllah. Dah lah cuaca baru lepas hujan, sejuk, perut berdeh dan sayang.
Memang kena lah lauk ni. Wangi. Siapa yang rindu lauk kampung? Sila buat menu ni. Sedap. Okey, asam pedas keladi Mak Su dah siap. Mak Su makan bersama ikan sarden rebus goreng. Bersama sambal belacan. Siap. Alhamdulillah, asam pedas batang keladi bersama ikan sarden rebus Mak Silasta dah siap. Jom kita makan sahabat. Let's go. Okey sahabat, jom kita makan. Ya Allah sahabat, hujan sahabat. Mak Su kena cepat. Jom kita ambil lauk. Menu ni kena banjir sahabat. Panas-panas. Siram kuah. Letak ikan goreng. Letak sambal belacan sikit. Jom kita rasa. Okey sahabat, menu ni kena makan banjir, kita kena makan dengan sudu sahabat, baru padu. Okey sahabat, suapan pertama walaupun dalam hujan, Mak Su teruskan demi sahabat semua. Okey, suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Cukup pedas, cukup masam. Rasa ikan dia sedap, cukup ngam lah aroma. Daun kesum, bunga kantan, semua naik, memang sedap. Okay, sahabat, kita ambil ikan apa tu? Ikan rebus goreng. Kita ambil keladi ni. Ambil sambal belacan sikit. Gaul, banjir-banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Okey sahabat wajib cuba. Resipi Mak Su kongsi dan ikut tip yang Mak Su kongsi tadi. InsyaAllah keladi ni tak gatal dan sedap. Jangan lupa cuba kat rumah, okey. Menu orang-orang lama. Berkena pula dengan ulang-ulang kampung sama belacan. Memang gading dengan sangat sempurna. Sahabat wajib cuba kat rumah, okey. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Batang keladi. Alhamdulillah. Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak masuk masak apa lagi menu kampung, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan skip iklan video Mak Su, okey, tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Labado. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.